Kalau benda ni ada dekat H4, kau wajib ambil TP 100 speed. Tengok video ni sampai habis. Ini adalah bentuk yang sama macam korang nampak tadi. Ada satu support yang memecahkan satu level of resistance, iaitu kita panggil dia sebagai big movement. Setup ni kalau korang tengok, ini adalah big movement yang sangat solid. Bukan saja satu, tapi dua dan tapi tiga resistance yang dipecahkan. So kawasan kotak biru inilah yang kita akan fokus. Bila mana dia pullback, inilah tempat yang kita akan buy dan TP at least 100 pips. Sebabkan apa? Ini adalah structure di H4. So, sangat solid dan sangat quality. So bila dia pullback, kau janganlah lepaskan peluang. Dalam zone kotak biru itulah tempat yang kau akan buy dan TP at least 100 pips. So jom kita kira. Setup ni kalau korang entry at least sampai the first resistance pun kita dah makan 340 pips. Kalau korang hold lagi sampai atas, at least 700 pips running in profit. Ini adalah setup H4, bukan setup M1. So jangan terkejut kalau benda ni boleh pergi jauh. Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap, daripada SOP, direction sampailah confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah, as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, open in browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat. 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.